Korang tahu tak, dekat tanah Melayu ni pernah ada lombong biji timah bawah tanah terdalam di dunia. Ianya terletak dekat Pahang. Sini, geng Jio nak story. Inilah dia Sungai Lembing. Dulu-dulu ni, Sungai Lembing ni bukanlah bandar biasa. Ianya digelar El Dorado of the East, bandar paling kaya dengan biji timah di tanah Melayu. Pelombongan timah dekat Sungai Lembing ni bermula sejak akhir abad ke-19 dan dikendalikan secara besar-besaran oleh syarikat British Pahang Consolidated Company Limited (BCCL). Pada kemuncaknya, lombong ni ada lebih 322 km terowong bawah tanah dengan kedalaman sampai 700 meter. Dan ia juga pernah jadi antara lombong timah terbesar dan terdalam di dunia. Masa tu, Sungai Lembing ni sangat maju. Ada hospital, pawagam, sekolah, rumah pekerja, semuanya dibina khas untuk pekerja-pekerja lombong. Dan satu hari, harga timah dunia tiba-tiba menjunam. Lombong ni pun akhirnya terpaksalah ditutup sekitar tahun 1986. Hari ni, Sungai Lembing bukan lagi bandar lombong tapi tapak warisan sejarah. Terowong lama, bangunan kolonial dan muzium Sungai Lembing jadi saksi bisu kegemilangan industri timah satu masa dulu. Daripada bandar kaya kepada tinggalan sejarah, Sungai Lembing dah membuktikan yang bumi ni dia simpan cerita, manusia ni cuma singgah sementara aja. Dapat something?